mana bersama Azna 2020 untuk Koma Aja. Okey, hari ini saya ke Botan, nak ke mana? Ke Lumut. Ke Lumut, ada hal suami saya. Okey, sebelum tu di Botan ni ada sate yang sangat terkenal. Kita nak tahu berapa harga secucuk sate ni. Saya pun tak pernah rasa tak pernah rasa. Tak pernah rasa pun sate yang dia jual ni, selalu lalu je. Buka tak ada, buka juga. Hari ni tak tahu buka ke tak. Dia dalam pukul 4 ya? 4 petang, setiap hari je? Tak pasti. Tak pastilah. Hari apa, sebab selalu kalau saya lalu tu ada je. Mungkin hari Ahad sebenarnya. Hari tu ada? Hari Ahad ada. Ahad ada. Hari biasa tak tahulah. Jom kita pergilah. Rupanya kedainya tutup lah. Sini kedainya. Aduh. Kita pergi jalan-jalan je lah. Jalan ke Lumut. Kita cari apa yang patut yang ada di Lumut dah. Tutup kan. Saya tunjuk tutup tadi. Saya ingat hari ni cuti, tak tahu. Mungkin satu Ahad ataupun memang dia cuti hari Isnin. Kepunan lah sate yang sedap kot. Sebab ramai sangat orang pergi. Saya tak boleh tunjuk berapa ramai orang pergi. Memang kalau nak pergi ke apa, beli sate tu memang beratur orang lah. Memang beratur panjang, bukan beratur sikit. Okey, alamatnya saya ke dengan suami kepunan Telur Tebakui. Telur Tebakui, bukan Telur Tebakui, sate. Okey, memang kami jual sate, tapi kami pun nak rasa juga orang di luar sana buat sate. Sebab terlampau ramai sangat orang kata tu, teruja pula. Okey, sekarang di Lumut. Saya nak pergi shopping di Lumut lah. Nak beli ikan-ikan kering, nak beli ikan bilis. Sebelum tu kita tengok pemandangan di laut dahulu. Sangat tenang dan damai. Ada orang mancing. Wah. Tengok. Sebab hari ni suami ada hal, jadi kita ikut. Wah, ada satu bot. Mungkin bot tu bot menangkap ikan. Kat sana pun ada bot. Dekat sana tempat apa entah, tempat Navy kot. Kat sini burung gagak banyak. Bestnya duduk di tepi laut ni. Tengok banyak burung. Nampak burung. Itu bunyi burung. Memandangkan di sini waktu sekolah, orang pun tak ramai kan. Tengok, sangat best lah, orang tak ramai, sunyi dan damai. Gelap. Baru nampak muka. Nak ke mana, dek? Entah kat mana. Nanti ikut je Umi mana kita nak beli makanan kering yang ya. Dekat Lumut ni kita nak cari. Inilah tempat-tempat yang kita nak cari. Kita jaga-jaga adik cepat. Kita jalan-jalan cari apa? Cari makanan. Macam keropok. Adik, letih tak, dek? Sini. Letih tak? Seronok tak?
Kita mula kat. Okey. Kita dah sampai tempat yang suami saya tujukan. Hasil laut Jamilah. Perma hebat ikan bilis tabiru. Dah sampai. Apa yang nak belinya? Kita tengok dulu. Macam-macam ada. Makanan jadi. Ikan bilis. Banyak ikan dia macam tu. 3.10. 3.10. 4.10. 40 mana? 40. Apa yang nak capai? Ini apa yang sama? 3.10. Ni makanan dia ambil. Ya. Oh, ni Samsung. Kita pilih. Tengok dia macam-macam ada di sini. 3.10, 4.10, saya nak ini madu sotong bata. Kita nak tengok apa yang dicari. Kara quick. Saya nak test, saya tak pernah makan ni. Kara quick. Adik nak apa? Ambil. Adik nak apa? Oh, dia tahu lah. Dia mesti ni. Ada yang apa? Apa sangat? Boleh tak ambil itu? Ini apa? Oh, ikan. Sate. Tapi ni yang satu punya. Ini kecil-kecil tak ada? Ada? Yang ni. Mana? Oh, paket kecil-kecil. Ini paket kecil-kecil. Ni yang biasa. Rasa dek. Kita ambil dua. Kita beli berapa dah? RM5 RM5 100 gram. Kalau setengah kilo? Ya 25 lah. 25. Boleh setengah kilo ya? Boleh. Setengah kilo kita beli ikan mata biru, ikan bilis mata biru. Popular sangat sedap. Ni anak kampung ni bang, jangan ada. Bawang putih, bawang merah, lada sikit. Gorengkan dengan jenis. Kita Lepas tu beli masuk ikan nasi, tenggiri. goreng. Taruh sawi. Oh, sedap rupanya ya. Sekarang kita jumpa dia punya tokek. Saya betul saya Pekerja. Sebab kami ni cawangan yang ke-8. Oh ya kak. Saya dah beli dulu baru saya ni interview. Berapa lama dah sini? Sini dah 2 tahun. Dah 2 tahun. Kalau depan kat Lumut ni, depan Parking Bertingkat Jamilah, itulah dia. Oh, kalau ada cawan Jamilah itu samalah. Sama, cawangannya sama. Tapi yelah, dia tiap-tiap cawangan ni tak sama. Dia punya kita layanannya kan. Iyalah. Ikan bilisnya. Ya, sini memang baguslah kita jalan pun dia bagi tahu apa benda kan nak beli. InsyaAllah puas hati kalau beli ikan bilis mata biru. Yang bagi nama mata biru ni bos. Sebab dia dah ada 35 tahun. Kami memang dipercayai. Tapi memang ikan bilis mata biru memang sedap. Sebab dia ikan bilis baru. Dia ikan bilis tak campur garam ke, ajinomoto ke. Dia cuma ada campur air laut ajinomoto dia je. ke? Saya pun tak tahu, baru first time saya tahu. Itulah. Kalau rasa ikan bilis mata biru ni memang tak sama macam yang siam punya yang kat pasar tu. Okey, kami beli banyak barang Kak ni bagi sagu hati. Alhamdulillah rezeki. Buat ingatan. Kalau bagi makanan ni nanti makan habis. Hanya ingat. Betul. InsyaAllah kalau saya kemari lagi ke Lumut ni, saya akan singgah lagi ke sini insyaAllah. Terima kasih. Okey, siapa-siapa yang mengenali akak ini, datanglah ke gerai kedai Jamilah ya. Hasil laut Jamilah. Hasil laut Jamilah. Okey. Okey. Di hadapan Parking Bertingkat. Oh, di hadapan Parking Bertingkat sana. Parking Bertingkat. Kat
nanti saya tunjuk tepakin dia. Itulah. Itu jalan kak ya. Saya pun dah borong banyak tu. Awak Okey. Okey, bye-bye Kak. Dia berhadapan dengan bangunan ini ya. Kalau tak tahu. Okey, kita pun nak balik dah. Barang pun dah beli banyak. Banyak tak banyak lah. Untuk makan-makan anak. Hari pun dah gelap. Boleh ke kita tengok apa? Matahari terbenam. Okey, penutupnya saya menunggu matahari terbenam. First time tengok. Oh, dah lama tengok. Betapa cantiknya. Ada pula kapal di bawahnya. Kita tunggu sehingga matahari terbenam. Cantik sungguh, cakap Allah. Tengok itu kapal tu hidup jalan tu. Jangan kata tak berjalan. Hiduplah berjalan. Tengok makin lama makin jauh dia pergi. Kita tak tahu dia nak belayar di mana. Nampak? Kita tengok balik mataharinya. Tengok sudah gelap sedikit. Masing-masing orang kat sini menantikan matahari terbenam. Belum lagi lah dia nak terbenamnya. Lambatnya ciptaan Allah ni nak turun. Cantik kan? Sangat cantik. First time saya reality tengok ini. Okey, saya dapat tengok macam ni pun dah okey. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Tak boleh nak capai.